So sekarang ni nak gerak. Memang dah lapar. Saya Fakri dan saya lapar. Dekat patung. Kena scam, ingat kena pintas. Lawa saya tak gambar. Ha? Bayar sekali ke bayar asing? Bayar asing. Asing. Nampak ke? Boleh nampak? Siapa jalan? Gambar. Air bodoh. Ini saya padang tu. Deha. Bangun. Hello, semua ngantuk. Ada 2 orang je tak tidur sekarang. Yang 2 orang tu. Yang 2 orang tu Haziq dan Luqman. No smoking, no alcohol. You listen that? No smoking and no. 1, 2, 3. Sawadikap. Kungkap. Boleh ke? Rasa dah turun sana tu. Kau nak cubakan pakai apa? Dah jalan. Aku nak jumpa jom. Ambil gambar aku. Sebayap. Wih, ikan jerung. Ni, awak. Macam gambar awak. Jerung tu. Ini kenapa? Ipan ni. Cepat lah. Sekejap. Berak weh. Mula dah. Okay, sekarang kita dekat tempat belian. Tempat belian kan? Ya, tempat. Tapi kenapa belakang ni ikan? Sebab ni ialah hiasan. Kau. Tak. Ada maksud dia sebenarnya. Saya terangkan Sebenarnya ikan-ikan di sini adalah salah satu diamondnya. Cara diorang buat adalah potong dulu ikannya. So ini ialah ikan kerapu. Kerapu apa tu? Kerapu harimau. Ini adalah ipan. Orang panggil bumblebee. Contoh Ya, ialah Walah, mak tak ada muka pak. dah sensor. Ini dia punya award Aku nak terkencing. Super scary siap. Aku tumpah takut. kelahiran dan keindahannya,
Sejarah seni pertukangan yang luar biasa ini berasal secara tradisi dan merah, yang warna hijau. Sapphire. Macam Infinity Stone. Saya cakap. Dia buka bra dia. And hotel. Name. Pan. Diam. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita dekat pantai. Sabar jap, sabar jap. Assalamualaikum. Hari ni kita dekat pantai Pangah. So, pantai ni ada satu kisah iaitu diorang apa ni? Pasangan ni. Satu pasangan ni, lelaki dan perempuan ni, diorang gantung diorang punya diri dekat jambatan ni. Lepas tu diorang bunuh diri sebab diorang terlampau sayang sangat. And then parents diorang tak bagi restu. So diorang buat benda tu. So tengok pada view lawa juga. Semua dengan view dia. Berlaku kat mana? Ah, Berlaku kat mana? berlaku dekat atas tu. Lepas tu dia jatuh. Tapi sini ramai mancing. Tapi